Negeri Sembilan. Negeri yang unik sebab satu-satunya di Malaysia yang amalkan adat perpatih. Adat perpatih ni dibawa oleh orang Minangkabau dari Sumatera sejak abad ke-18. Mereka hidup berkelompok ikut suku dan perut dan sistem ni diwariskan turun-temurun. Pemerintahan Negeri Sembilan pun ikut adat ni, diterajui oleh Yang di-Pertuan Besar dengan 4 undang berempat yang mengetuai luak asal, Sungai Ujong, Rembau, Johol dan Jelebu. Setiap luak ada lembaga, buapak dan perut yang berperanan jaga adat, selesaikan pertikaian dan kekalkan keamanan dalam masyarakat. Adat perpatih berpegang pada falsafah adat menimbulkan yang baik, menghilangkan yang buruk. Ia bukan sekadar adat majlis atau upacara, tapi satu sistem hidup yang bentuk masyarakat harmoni dan berintegriti. Ini sejarah 1 minit. Like, share dan subscribe untuk lebih banyak kisah menarik. Jumpa lagi.